mana cahaya yang sebenar, yang terang tika gelita? Di manakah bersembunyi? Di mana? Mungkinkah ia kan kekal menyinar bagai mentari, sinaran cahaya hatiku. Ya, anda sedang mendengar Carta Era 40 bersama dengan saya Nablicious dan tetamu saya bintang Akademi Fantasia 2013 Nona. Nona. Nama penuh Nona? Rasmawati binti Muhammad Tamrin. Okey, tang mana yang bunyi nonanya? Tang hujung. Tang hujung. Rasmawati, umur 18. Awak daripada Sabah? Sabah ya, KK. KK. Dengar awak orang kampung sebelah Stacy apa? Ya, saya jiran sebelah. Jiran sebelah. Nama kampung Stacy apa? Pinampang. Pinampang. Awak? Ya, Putatan. Oh, Putatan. Rasan saya disebut nama tersingkir tu. Tambahan pula dengan kehadiran ibu saya dari Sabah. Oh, so masa minggu tu first time ibu awak datang? Konsert-konsert sebelum ni dia tak ada? Dia tak ada. Aduh, yang itu memang sedih. Itu memang kecewa lah. So awak rasa apa salah awak nyanyi lagu Bruno Mars Treasure? Okay. Awak salah. Awak ada masa awak menyanyi kita boleh tahu. Masa kita nyanyi tu alamak salah ni. Awak betul. rasa tak? Rasa. Awak tang mana yang awak rasa pitching ke? Dari segi sebutan. Dari segi itu yang menyebabkan awak macam fail Memang tak pandai bahasa Inggeris ke atau awak pandai faham bahasa Inggeris tapi dia punya lidah ada dua. Kalau boleh follow saya di melalui Twitter and apa lagi ya? Dan kalau ada nak pakai penyanyi boleh panggil juga. Itu lah. Kalau nak invite saya di satu company, bolehlah panggil saya, call saya bila masa saya sudah free. Try. Free tu maksudnya time lah free. Time tapi free. Kalau awak nyanyi bayar kan? Bayar lah. Saya suka kejujuran awak. Okay, you know. Sebab saya rasa in the end of the day itulah yang orang akan nilai. Kan? Sama ada awak fake atau awak seorang yang jujur. Dan saya malah nak cakap pasal fake kat Malaysia. Banyak sangat barang fake. Tidak pernahkah kau rasa kesepian bila dia tidak di sampingku? Sesungguhnya Arif dan tahu dia dan dua, dan kau bukanlah bersama walau dicurah segalanya. Tapi tenteramkah diminta mendapat usia tak material, walaupun dua kali gandamu. Benarkah kau tanya terfikir kau bukan yang pertama, dan mungkin bukan yang terakhir. Lah cerita wanita dengan citanya, cara mencapai citanya, cara bicara penggoda katanya. Masalahnya dia adalah mu cinta. Oh, hentikan puramu kerana aku takkan terpedaya. Awas gerak langkahmu. Awas gerak langkahmu. Dah berada dalam industri hiburan tanah air selama 14 tahun. Maknanya kau sebaya dengan budak tingkatan 2 lah. Dulu muda lagi lah. Dulu dia tingkatan 2. Sekarang ni umur dia tambah lagi 14. Berapa? Kita semua masa tu daripada bayar tingkatan 1 sampai tingkatan 5. 5 orang masa tu lah. Kira masa tu seingat aku Alan korang kira macam kumpulan band rock yang macam kecil lah. Bukanlah kecil, budak-budak kecil yang band rock sebab korang masa tu dengan Awi. Dalam masa yang sama walaupun aku tingkatan 4 aku takut dengan korang. Alamak. Siapa yang buat band ni? Dia di awalnya Pak Din lah. Oh, Pak Din. Pencetus ni semua. Pencetus lah. Pak Din lah. Pak Din lah. Pak Din ni adalah bapa kepada Acap dan juga Rodi. Dia lah yang kumpulkan seorang demi seorang. Sampailah tertubuhnya masa tu bukan kristal, masa tu apa nama? Masa tu baseline. Bila jumpa Sifu yang Sifu tukar nama tu. Oh, jumpa Sifu tu Awi lah. Awi yang tukar jadi kristal. Antara keempat-empat mereka ni yang dah berkahwin cuma seorang saja, iaitu Lan,
Saya yang dah mempunyai 2 orang anak yang sememangnya comel. Seorang umur berapa tahun, Lan? Seorang 3 tahun lebih, seorang lagi setahun lebih. Dah kahwin berapa tahun, Lan? 4 tahun. 4 tahun, Lan. 4 tahun. Macam dah ada orang nak dia dah. Jangan cakap seorang, 2 bye. 2 bergaduh-gaduh. Bukan calang-calang orang, artis. Orang dalam ni pun ada. Macam mana Rodi? Dah buat pilihan yang tepat? Ha? Pilihan tu saya serahkan kepada ibu bapa saya lah. Oh, ya. Momen paling best yang pernah kau lalui apa dia, Lan? Momen paling best lah. Saya terkenangkan zaman fanfare lah. Oh, zaman fanfare Sebab di awal kemunculan Kristal, fanfare di penghujungnya sebenarnya. Okey. Tapi masa Kristal muncul di fanfare, masih mendapat sambutan. Okey. Sebab orang yang datang semua beli tiket tau. Oh. Maknanya siapa yang datang tu memang betul-betul tega. Memang tega. Lagu ni memang dari diri kita orang lah. Okey. Maksudnya lagu ni lagu hasil saya sendiri. Okey, Lan Buat punya. ikut mood sendiri. Buat ikut mood So, sendiri. muzik yang dihasilkan mengikut mood kita orang sama-sama. Oh. Sepenuhnya kerja sama anggota Kristal lah. Oh, okey. Jadi persoalannya sekarang ni, bila persoalan yang akan keluar di pasaran? InsyaAllah sekarang ni tengah mixing, lepas ni mastering dan lepas tu kita terus lah hantar. Tu dia orang akan muatkan single ni dalam the best ataupun Kristal terbaik kot. Oh, album terbaru. Kompilasi. Kompilasi. Pada peminat Kristal, teruskan menyokong Kristal Lovers. Terima kasih kerana menyokong. Kalau nak masuk Kristal Lovers, boleh Ini Kak Long dia boleh lah. hubungi Kak Long. Lepas tu kepada pendengar era, korang yang baru nak dengar Kristal ni, insyaAllah nanti lagu Kristal akan keluar dekat era ni. So minta korang support jugalah. Ya. Aku suka, aku suka. Nak apa? Kepala dan layar, mata tak kenal. Asam manis pedas, sesedap rasa. Tinggal kau nak goyang. Ya, jangan lupa untuk dengar Cantaran 40 hujung minggu ini bersama dengan saya dan juga Kristal. Jam 12.30 hari hingga 4 petang dan ulangannya pada hari Ahad jam 8 pagi hingga 12.30 hari. Carta Era 40. Dalam